percaya pada keupayaan diri sendiri. Aku boleh. Kenapa pula aku tak boleh? Macam kisah 3 ekor katak. 3 ekor katak jatuh dalam perigi. Ada seekor katak dekat atas yang tengah tunggu 3 ekor katak dalam perigi ni nak keluar. Katak pertama lompat. Katak kata, jangan, tinggi ni, mati kau nanti, jangan. Jatuh katak pertama, mati. Katak kedua pula cuba lompat. Katak kata, jangan, tinggi lah. Jatuh katak kedua pun mati. Sampai katak ketiga, jangan. Katak ni dah pedap lah. Katak yang kat atas tu, jangan, tinggi ni, ya Allah. Islam katak ni. Tinggi ni, jangan, mati kau nanti, jangan. Zap, lepas katak tu keluar. Macam mana katak ketiga tu boleh lepas? Sebab katak yang ketiga itu pekak. Katak tu pekak rupanya. Katak tu tak dengar. Dia cuma nampak katak yang atas tu macam ni je. Dia ingat apa? Tinggi lagi. Dia ingat macam tu. Tu sebab kita kena percaya. Jangan dengar cakap orang.